Api neraka jahanam tu bila dia meletup tu, pom, dia naik ke atas, semua penduduk mahsyar boleh tengok. Pom, dia meletup sebesar sebuah negeri. Baru dia punya letusan, bukan api dia lagi. Tu baru ekor-ekor. Terduduk penduduk mahsyar ketika melihat api itu. Keadaan di mahsyar adalah senyap sunyi. Macam ni. Tuan-tuan baru tengok, dengar ni malam ni baru duduk dengar cerita mahsyar pun sunyi dah. Tak duduk di mahsyar lagi, baru dengar cerita mahsyar dah sunyi dah. Duduk di mahsyar, tuan-tuan tengok kiri tak nampak ujung. Ramai sangat makhluk, tengok belakang tak nampak ujung. Bercampur-campur di antara binatang dengan jin dengan manusia. Campur. Tengok depan nampak penghujung. Apa dia? Neraka jahanam. Neraka jahanam ke neraka apa ke? Bentuk dia, alam neraka yang luas ni tuan-tuan, bentuk dia semua ke bawah. Syurga dia ke atas, dia bertingkat tinggi. Setiap syurga tu dia besar lah. Setiap orang dapat istana yang besar. Lagi tinggi kedudukan orang tu, syurga dia lagi atas. Tingkat 10, tingkat 11, tingkat. Neraka dia menjunam ke bawah. Pernah malaikat melemparkan satu batu, zaman Nabi baru sampai batu tu. Bunyi pung, bunyi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bunyi apa tu? Nabi sebut batu tu baru sampai di kerak dan lantai neraka. Dia dalam. Neraka ni dalam. Dan neraka jahanam warnanya hitam, gelap, gulita. Bila heret main neraka jahanam letak di mahsyar, mereka akan melihat letusan-letusan api. Letusan-letusan benda kalau panas kan dia nak menurut atas tu. Innaha tarmi bisyararin kalqas. Allah sebut dalam Quran, sesungguhnya api neraka jahanam melontarkan letusan-letusannya ke atas. Satu kali dia meletus sebesar istana. Api kita pom besar tu kan, pom. Ini besar istana. Kemudian Nabi tambah, Nabi kita bahkan sebesar sebuah negeri. Api neraka jahanam tu bila dia meletup tu, pom, dia naik ke atas, semua penduduk mahsyar boleh tengok. Pom, dia meletup sebesar sebuah negeri. Baru dia punya letusan, bukan api dia lagi. Tu baru ekor-ekor. Terduduk penduduk mahsyar ketika melihat api itu. Terak ke bawah, tersembam ke bawah.